Sebagai seorang pengusaha restoran, saya menyambut baik usaha kerajaan membentras penyelewengan seperti aktiviti de-cutting dan penyalahgunaan oleh sektor industri. Ini kerana LPG subsidi sebenarnya disediakan khas untuk membantu golongan berpendapatan rendah dan juga pengusaha kecil seperti kami. Bila ada pihak yang salah guna atau mengambil kesempatan untuk keuntungan sendiri, so benda ini akan menjejaskan bekalan LPG. Kerana mereka yang betul-betul memerlukannya, kadang-kadang kami pun terpaksa berdepan dengan masalah bekalan yang terganggu atau harga yang tidak menentu kerana ada pihak yang menyeleweng. Jadi saya sangat bersetuju dengan tindakan kerajaan untuk membendung perkara ini demi keadilan kepada semua. Saya sangat bersetuju dengan apa yang kerajaan buat sekarang ni, sebab apa yang kita lihat selama ini yang mengganggu subsidi semakin tahun semakin besar perbelanjaan yang kerajaan terpaksa belanjakan ialah apa yang kita nampak ialah kecurian daripada pihak industri, dan kecurian ini dalam skala yang besar. Sebab kalau kecurian ini tidak dikawal oleh kerajaan, so dia akan meningkat, sindiket-sindiket ini akan meningkat dari setiap tahun. Dan dia akan meluaskan pasaran dia dalam pasaran gelap. Saya ada berbeza pendapat. Saya bersetuju dengan Ops Gasak sebenarnya. Tetapi bagi saya kerajaan harus luaskan balik skop kumpulan sasar. Untuk Ops Gasak ni kami setuju untuk kerajaan melaksanakan, tetapi bagi ruang kepada pengusaha-pengusaha kecil seperti kami untuk menggunakan subsidi. Tetapi harus, maksud saya tadi, kalau disemak kembali kategori-kategori pengusaha kecil dengan ada restoran-restoran yang tidak patut mendapatkan subsidi. Jadi Ops Gasak ni bagi saya harus diteruskan, tetapi harus menumpukan pada menumpukan kepada kategori yang perlu dahulu. Saya lihat operasi Gasak ini sebagai satu tindakan yang sangat wajar dan sangat perlu. Dah lama kita dengar tentang penyalahgunaan gas subsidi ini, tapi tiada tindakan tegas. Jadi bila kerajaan buat operasi macam ini, sekurang-kurangnya ada pengawasan dan juga pemantauan yang lebih baik. Dengan adanya operasi Gasak, ia dapat membantu memastikan subsidi ini betul-betul disampaikan kepada pengguna yang layak. Contohnya seperti isi rumah, penjajah kecil dan juga restoran sederhana macam kami inilah. Kalau tidak ada penguatkuasa, makin ramailah yang akan ambil kesempatan dan akhirnya yang rugi adalah rakyat biasa. Jadi bagi saya itu satu langkah yang bagus dan patut diteruskan. Saya secara peribadi menyokong cadangan kerajaan untuk memperkenalkan sistem permit barangan kawalan bagi permis yang digunakan lebih dari 3 tong LPG subsidi. Benda ini boleh bantu pihak penguasa kecil pasti siapa saja yang guna gas secara sah dan siapa yang mungkin menyalahgunakannya. Cuma saya harap pelaksanaannya nanti dibuat dengan telus dan tidak menyusahkan kepada pengusaha kecil macam kami ni. Kadang-kadang kami guna lebih dari 3 tong kerana jumlah pelanggan yang amat ramai, waktu perniagaan yang panjang. Jadi sistem ini perlu ada ruang untuk mempertimbangkan keperluan sebenar peniaga. Kalau dibuat dengan baik, sistem permit ini boleh bantu kurangkan salah guna dan pada masa sama melindungi pengusaha yang jujur. Saya sangat setuju pada waktu ini kerajaan untuk membenarkan kami memohon permit. Nombor satu, kalau boleh mudahkanlah permit tu. Okey, yang kedua, sebab pada waktu ini Gasak saya difahamkan kita tidak dibenarkan menyimpan pada satu-satu ketika lebih daripada 3 tong. Jadi kadang-kadang kita beli ekstra. Jadi bila kita beli ekstra lebih pada 3, dah jadi satu kesalahan. Jadi saya harap kerajaan cepatlah memperkenalkan kebenaran untuk kita mohon permit supaya kita dapat berniaga dalam keadaan tenang, aman, dan kita pun ingin juga menyumbang. Okey, kepada bila kita bayar permit tu kita menyumbang, dan kerajaan lebih mudah untuk mengawal mana-mana industri yang menggunakan tong subsidi ini. Jadi kerajaan dapat mengumpul data yang lebih tepat
dan senang untuk kerajaan mengawal penyalahgunaan di masa akan datang.